Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Jamaah Channel. Mantap. Okay guys, semalam aku ada dapat satu email daripada machinist yang barang yang aku order tu dah sampai dah. Dan sekarang aku pun dekat main place. Memang aku order dan aku nak pick up kat sini lah. Jom. Welcome to main place. Dia dekat tingkat atas. So aku dah sampai dah. Nak pick up itu barang. Terima kasih. Okay guys, ni lah barang dia. Tara. Aku beli Apple Watch SE 2 44mm. Dia ada diskaun tau. Daripada 1000 lebih, 1100 kepada 809. Dekat 1000 lah. Dan baru. Ikutkan minggu lepas adalah birthday ayah aku, iaitu 31 April 5 hari Ahad. Tapi aku tak sempat nak beli sebab aku tengah sibuk. Tapi aku dah order online dah. Dan aku nak minta tolong adik aku ambil. Bila aku dah purchase semua, tiba-tiba dia kata kena tunggu email baru boleh ambil. Dia nak hantar QR kan. Aku pun tak apalah. Dan semalam baru dia hantar email untuk aku ambil pick up kan. Tapi aku kerja Jumaat. Hari ni baru ambil lah. Ikutkan tahun ni aku target nak beli iPhone untuk ayahku, iaitu iPhone 15. Tapi aku tengok market dalam 3000 lebih untuk 26GB. Aku tak mampu lah. Aku nantilah ada rezeki insyaAllah tahun depan kot. Aku belikan yang baru, mungkin 16 plus ke, macam tu lah. Tengok dulu bajet, insyaAllah aku simpan lah duit. Korang doakan aku. Okay, ayahku jenis bila aku bagi barang yang murah ke, yang mahal ke, ayahku pakai sampai hancur. Tu aku suka. Setengah orang dia bagi pakai, tak suka lah. Aku suka yang bila bagi tu pakai. Sebab tu aku cadang nak beli yang mahal biar ayah aku pakai tu lama. Macam handphone, jam ke, laptop ke, kereta ke. Next InsyaAllah tahun depan ada rezeki aku nak belikan handphone pula. Kalau ada rezeki InsyaAllah. Harap ayah aku sukalah dengan Apple Watch ni. Sebab ayah aku jenis pakai jam. Dan ayah aku banyak sangat beli jam. Tapi yang murah-murah lah. Aku ada beli yang digital, analog. Yang digital ada murah. Aku tengok dalam 50 lebih. Ayah aku ada juga tengok aku punya Apple Watch kan, berminat. Tapi aku cakap harga kalau baru mahal. Aku tak jadilah beli. Aku pun beli second. Ni pun mak aku yang hadiah kan. Aku beli second dalam 300 Apple Watch 6 cellular. Dan aku pernah hadiahkan ayah aku Apple Watch yang first gen. Tapi itulah dia dah rosak. Dia sejak Apple Watch 5 ke 6 dia dah rosak. Dia tak boleh nak touch. Dia boleh tengok jam je waktu kan. So nak tengok mesej apa semua tak boleh. Jadi ayahku decide tak nak pakai lah. Dan bateri dia pun sekejap je. Cas pagi, petang dah habis lah. Ayahku dah lah jenis pakai lama kan. Jadi ayahku nak kena cas, balik cas. Lepas tu esok pakai lagi. Macam aku punya ni boleh tahan 1 hari setengah. Untuk Apple Watch baru ni aku rasa boleh tahan dalam 2 hari kot. Okey lah. Okay guys, aku dah sampai dah dekat rumah ayahku ni. Macam mana nak surprise kan aku nak surprise kan dekat sini, ruang tamu dalam ni. Tapi itulah, tengok dulu macam mana. Kasih set up dulu. Apa-apa kita masuk dulu. Buat biasa. Aduh, macam ni geng. Dah pukul 2:06 lah. Tadi aku sampai dah pukul 1. Lepas tu azan. Aku pergi solat dengan ayah aku lah dekat masjid. Takkan aku nak bawa Apple Watch dekat masjid, bagi kat masjid. Tak sesuai. Jadi dah balik ni, ayah aku dah tukar baju singlet gitu. Lepas tu kat dalam bilik pula tu. Bilik ayah aku lah. Takkan aku nak rekod kat bilik pula. A few inches later. Bak. Dia lagi. Jam yang baru. Yang baru. Jam. Ni receipt dia lah, ada warranty. Ya. Jazakallah khairan katsiran. Boleh connect dengan tu lah. Ni tahan sikit lah, 2 hari setengah tu. Ni jam ni baru tak pakai lah. Ya. Tadi tu pakai yang tu lah. Nak punya tu. Aku pun nak pakai tu. Ni pun orang beli kan ni. Tapi sedih tu pun ni ya. Ni berapa beli lah? Dia cari
Ini all. Satu hari satu kali. Tapi ni lama tahan bateri dia. 2 hari. 3 hari 4 hari lah. Dia cahaya je kan. Oh. Dia pakai tu. Ada. Dia taruh gini je. Oh dia taruh macam ni. Macam tu lah dia. Yang ini dia kat tu kan. Yang ini ini dia cucuk itu je. dia magnet juga. Oh. Tapi tahan ni. Ni pada separuh. Dia mana anjing kau apa? Pasal benang dia ke? Ya, benar. Dah dapat jam ni, kena pergi lah. Alhamdulillah. Yeay. Lega aku setelah aku berfikir panjang. Pukul berapa dah? 2.42 daripada 26 minit sampai 2.42. Kau bayang berapa minit? 40 minit lebih kurang, 30 lebih. Aku fikir-fikir macam mana ni. Aku tak nak kantoikan. Aku tak nak macam bagi tahu kakak aku ke adik aku ke apa semua. Aku nak aku dengan ayah aku je. Aku sembang dua, aku adjust dua. Alhamdulillah. Tapi tadilah ayah aku on, dia tak boleh nak on lah sebab bateri habis. Tu kena charge dulu. Tapi tak apa. Yang penting aku dah bagi ayah aku nampak happy, nampaklah muka dia happy. Jam lama dia solat tepi dah. Lega. So guys, inilah jam yang ayah aku guna sekarang. Aku tak tahu brand apa ni, tapi boleh touchscreen lah. Ada juga macam ada temperature, ada BP, ada macam-macam lah. Ada blood pressure, blood sugar. Okey lah. Harga yang aku cakap dalam berapa puluh? Aku rasa dalam 50 lebih sebab aku tengok semalam. Aku ada check juga harga dia dalam 50 lebih. Tak tahulah ayah aku beli berapa. Ayah aku kata jam ni tahan dalam 2-3 hari. Okey lah, not bad. Tapi ayah aku tetaplah pilih Apple Watch. Anak dia bagi kot. Aku sangat bersyukur dan sangat berpuas hati lah dengan pemberian aku kat ayah aku. Sama macam aku beri barang kat mak aku. Aku memang suka lah. Aku suka sebab diorang memang hargai. Macam aku sebelum ni aku bagi projektor kat mak aku. Mak aku pakai. Boleh kata setiap minggu tu mesti pakai. Memanglah takkan nak buka hari-hari kan. Mungkin seminggu tu ada 2-3 hari tu mesti buka. Aku balik sini je mesti mak aku tengah on. Okey lah. Ni ayah aku pun, sebelum ni aku pernah tengok ayah aku pakai Apple Watch. Aku belikan tu. Memang hari-hari dia pakai, pergi masjid, pergi kerja, jalan-jalan, memang pakai. Melainkan tengah cas lah dia tak pakai. Tapi yang ni bateri dia tahan lagi, mungkin dalam 2-3 hari. So aku rasa lagilah ayah aku pakai kot, lagi lama ayah aku pakai. Tapi itulah, aku rasa syukur. InsyaAllah tahun depan ada rezeki lagi, aku beli lagi untuk ayah aku yang lain lah. Okay guys, tu je daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys.